Ukuran dia 40 cm, 16 inci lah. Susah sikit owner beli Malaysian Golden, tapi cuy tak penuh lagi pada ukuran 40 cm. Jarang lah jumpa. Ataupun mungkin sebab dia black tank daripada kecil kan. Kalau tengok dia punya aquarium memang keliling semua hitam. Jadi kita tangkap dia untuk operation mata dia. Banyak jugalah lemak dia. Membesar setahun je ni, daripada 6 inci macam tu lah. Maknanya dia makan memang kau-kau. Tengok perut dia pun boleh tahu lah, memang Arowana dia ni sado. Owner pun video zoom in zoom out. Lepas tu kita grooming sekali ekor dia, buka satu-satu. Ni biasalah, kalau Arowana dah pengsan tu memang Atan buatkan je. Kalau owner nak, kita buat sekali, sekejap je ni kan. Dia pun recover dalam 5 hari ke seminggu dia sambung balik lah. Sekejap lah operation mata dia. Ikan macam jantan kalau tengok. Tengok pipi dia ada A ni, jantan. Lepas tu lidah dia ada scoop macam tu, jantan. Jadi kita tunggu dia bangun. Itu boleh letak je dia dalam aquarium. Kalau jenis yang ni dia bangun tak ada melompat-lompat kan, letak je dalam aquarium, dia tegak balik. Jadi ni sebelum dia lah drop air kiri. Kanan dia pun ada drop air. Semuanya owner dah bela lama kan. Jadinya kenalah grooming sesekali. Sayang pula kan. Ni selepas operation. Alhamdulillah dah terletak elok lah. Ekor dia tu kita buka-buka, bagi nampak kembang je kan. Semoga jadilah Malaysian Golden tu. Cu ada, cumanya tak semua. Mungkin sebab black tank ni lah kot.